Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Hasyam binti Muhammad Hamzah. Nama saya Nadia Tasnim binti Muhammad Syamuddin. Kami daripada Sekolah Menengah Islam Al-Amin Kebamai ingin mengubah bunga bertemakan Hari Guru. Bahan-bahan yang kita perlukan untuk mengubah bunga ialah tapak gubahan bunga, gunting, lampu LED, cawan, lidi dan bunga kertas berwarna biru, putih dan merah jambu. Seterusnya ialah kami memerlukan pisau pemotong, gam panas, dawai, spai, rambut-rambut palsu dan daun-daun palsu yang lain. Okey, tanpa membuang masa, mari kita mulakan. Makna yang tersirat dalam gubahan bunga ini ialah cawan ini merupakan guru yang sedang mencurahkan ilmu kepada anak muridnya. Maka terhasillah bunga yang sangat mekar ini. Selain itu, ucapan ini pula merupakan tanda doa dan terima kasih murid-murid kepada guru mereka. Lampu-lampu ini pula ialah cahaya ilmu masa depan kami yang guru berikan kepada kami dengan semangat. Selain itu, rama-rama yang sedang berterbangan ini merupakan tanda keriangan dan kegembiraan kami apabila guru sedang mengajar kami. Seterusnya ialah kertas di balik yang telah dibakar ini bermaksud walaupun ilmu itu sudah lama diberikan oleh guru kami masih gunakan untuk kehidupan seharian kami. Seterusnya ialah buku-buku yang terbuka ini bermaksud ilmu yang cikgu berikan kepada kami. Itu sahaja daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.